Jana Kamemon. Hal yang menyenangkan hati banyak sekali, bahkan kalau kita bermimpi. Sekarang ganti baju agar menarik hati, ayo kita mencari teman. Jalan panjang menuju langit biru, tiba-tiba ku lihat seorang anak yang menemukan harta karun di dalam sana. Alangkah senang dan hati gembira. Wangi angin padang rumput di sore hari, sampaikan salam gembira. Ush. Nah, kenapa tiba-tiba ada kursi healing sini nih? Halo guys, what's there? Macam orientasi. Wih, panas Jo. Hai. Ada sweater. Sweater. Ada kopi. Siapa buat ni? Ke memang dekat sini? Tah, tiba-tiba jadi saya datang. Tiba-tiba macam teringat buat orientasi dulu. Ya. Tapi orientasi tak ada bunyi mesin-mesin. Panas kan? Kenapa macam ni? Ramai orang nak kita partnership tu. Betul. Even tak partnership pun still lagi ada yang support juga. So apa perasaan Harry? Ini konten saya. Perasaan saya. Tentang itulah apa perasaan ramai yang masih nak kita partnership. Happy lah, happy of course. Walaupun kita bersama partner lain-lain. Asla dengan Ihin dan saya dengan Rina. Tapi orang still edit. Sebab apa saya happy? Sebab benda tu memberi kesan kepada orang luar. Dan buat orang nak lagi. Tergantungan kita dekat orientasi kan tergantung. We did our great job jadikan Asri itu sebagai satu partnership di orientasi yang menjadilah. Selain daripada Irsya. Betul. Walaupun masa tu kita tak planning apa-apa. Tak rancang apa-apa, tapi dia just going well. Waktu ke orientasi dulu. Alhamdulillah. So, selamat datang ke konten Harry Azrul. Hai guys. Kali ini saya akan bersama dengan Aslah sepanjang masa. Sepanjang masa pula. Panjang konten berlangsung. Panas lah. Sorry lah sebab kalau aku bawa kau pergi sini. Tak apa, cantik pemandangan. Iya ke? Panas lah tapi. Dan juga kopi, hot coffee di Tengah hari. Ini adalah konten pertama saya bersama dengan Aslah dan kami adalah Asri. Konten pada kali ini saya akan tanyakan beberapa soalan kepada Aslah berkenaan dengan our relationship. Pula. Our partnership this. Kerja kamu ni. Relationship in working lah. Yes, relationship in working. So ada banyak benda yang sebenarnya orang mau tahu dan soalan-soalan ni adalah untuk kita recap. Asri dengan Aslah ni saya tak nak awkward lah. Saya pun sendiri rasa agak awkward sikit dengan Aslah bila shoot konten ni. Bila tak shoot konten? Bila tak shoot, okey je kan? Boleh lah borak macam tu. Tapi bila shoot konten memang akan rasa awkward lah. Sekarang pun rasa juga macam tak tahu. Tapi awkward. Baguslah kita kesan masalah ni awal. Jangan nanti baru kita kesan. Dan tapuk perasaan awkward tu. Saya tak nak. So kalau macam Aslah ada apa-apa perasaan yang tak senang ke apa ke, just bagi tahu saja. Okay. So kalau ada apa-apa yang tak ni, jangan tapuk lah kan? Yes. Bagi tahu. Jangan sorok. Saya pun kalau ada macam something yang saya rasa ke macam tak selesa ke apa ke, saya akan bagi tahu juga. So kalau macam begini tak pandai habis konten kita ni. Kita akan mulakan dengan first question. Yes, sesi
bertanyakan soalan tentang masa lalu. Let's go. Okay guys, kita pergi ke soalan yang pertama. So, macam mana kita mula-mula berkenalan dulu? Ingat tak? Ingat. Kita mula berkenalan dulu dekat cyber sebenarnya. Like one day before kita gerak ke Kelantan. Sebenarnya masa orientasi lah. Time tu orientasi, kita orang punya orientasi masa sebelum kita masuk AI. So, kita kenal kat cyber dulu. Ada shoot malam tu, gambar, perkenalan diri. And then after tu kita pergi makan dengan Balif Kak Bella. Lepas tu esok tu kita naik flight pun sekali pergi ke Kelantan. First impression Asla dengan saya macam mana? First impression rasa macam dia ni dua personality. Betul lah. Kenapa? Sebab masa time kita shoot malam yang dekat studio tu, perkenalan diri kan. Bila on je kamera, Harry macam wah. Terus bila off je kamera terus. Oh gitu lah. Okay. So rasa macam dia macam belagak je. Macam matang. Rasa time tu rasa macam macam belagak je dia ni. So time on camera dia macam kelakar tau. Tapi bila off camera dia serius. Terus macam terus berubah. Pasal kita tak bercakap pun time tu. Dia tak bercakap dengan orang pun masa tu. Betul. Apa beza dulu dengan sekarang? Yang masa mula-mula kenal tu dengan sekarang? Banyaklah beza dia. Macam dulu kenal tu nampak macam belagak, nampak macam matang lah. Dia tak macam diri dia sekarang lah. Mungkin sebab time tu tak kenal orang kan, so faham je. Tapi sekarang ni nampaklah perubahan tu. Macam mana kami mula-mula jumpa? Ya betul, macam yang dia cakap tu. Dan first impression saya dengan Aslan ni, masa kita mula-mula jumpa tu, saya fikirkan Aslan ni macam 19 tahun, 20 tahun gitu. Mula saya fikir Aslan ni budak-budak, budak kecil. Budak-budak kan? Budak-budak cute yang try hard untuk nampak slay. Oh, itu first impression tu masa dekat mana? Dekat masa photoshoot dah. Photoshoot malam tu. Photoshoot malam tu. Sebab masa tu Asla dah cakap pasti menyesal tak ambil saya sebab saya semua benda boleh lakukan. Dia macam apa benda ni? Try hard. Malunya. Mesti judge kan? Patutlah tentu dia macam belagak tau. Macam dia macam diam, macam tak pandang pada tempat lain, tak nak bercakap. Itu sebab saya tak berani ni, saya tak pandai nak berkawan. Faham lah. Sekarang dah faham lah. Itu time tu biasalah macam first impression. Kita rasa macam dia tak nak gabung ke. Saya berpeluh guys, nervous sikit. Tak tahu kenapa. Bawa sinaran mentari ni. Bukan. Saya nervous duduk sebelah Asla ni sebentar. Okey, kita pergi ke soalan yang kedua. Waktu orientasi ataupun waktu kita bersama dulu, kan kita pernah digabungkan. Di partnership kan ke tu? Bukan kan? Dia macam gabung je kot. Dia macam bergabung saja, satu kumpulan. Dia macam try. Dia macam tiba-tiba. Apa momen yang paling best masa tu? Bagi Asla lah. Momen kita dua lah. Apa yang paling best? Momen paling best? Banyak juga sebenarnya. Yang paling lah, paling best, paling manis yang dirindui lah. Ada a few situation juga. Tapi paling best dia punya caring kot. Masa tu. Dia caring dalam banyak benda. Tapi itulah kot paling dirindui. Masa tu. Oh sekarang tak caring lah? Sekarang mungkin. Kita tak tahu. Adalah sebab time tu dia rasa macam kita still stranger lagi. Tapi Harry dia buat macam tu. So benda tu sweet lah. Tak tahu situation yang satu. Dia ada banyak tapi okay, satunya macam time hujan, dia bagi sweater dia. Dia punya sweater tu macam banyak cerita sebenarnya. Dia bagi time hujan. Time tu saya nak balik bilik pakai bagi besar tu. So daripada dewan makan tu nak ke bagi tu hujan lebat. Jadi dia bagi sweater dia untuk tutup atas kepala. Ya ke? Adakah saya buat macam begitu? Pasal air pun sama. Kenapa air? Dalam bilik meeting. Okey. Kenapa bilik meeting kita kumpul ramai-ramai. Lepas tu dia pergi ambil air mineral. Terus bagi saya. Dia bagi saya. Dia bagi Asla. Itu normal lah. Tapi antara orang ramai-ramai tu dia tak bagi semua orang. Dia akan jadi normal kalau dia passing kat semua orang. Tapi ni tidak. Caring lah tu. Mana ada. Mana
dah. Saya sebenarnya meniru Irfan. Iya kah? Sebab Irfan lah yang paling caring sebenarnya dengan semua orang. Betul tak? Okay, kenapa kalau meniru Irfan, kenapa tak caring dengan semua orang masa tu? Ya kah? Iyalah. Saya tak perasan lah benda tu dia jadi tiba-tiba je. Benda tu terjadi, dia bukannya caring apa benda. Bukan dia macam caring fall in love ke apa ke. Bukan. Dia jadi secara natural. Bila mana sometimes of the moment hujan. Ini Asla ni selalu tengok-tengok sebenarnya. Asla ni dia selalu tengok-tengok saya. Betul tak? Ya ke? Mana ada? Mana ada. Dia selalu tengok-tengok saya walaupun off cam kan, dia memang selalu tengok. Dan seperti mana yang kamu tahu, tema orientasi terkadang tu ada yang ketara lah, ada yang ternampak kita punya momen Asla tengok-tengok Harry, and Harry tengok-tengok Asla. Dan saya rasa benda tu macam best lah, sweet. Dan bagi saya momen yang paling best adalah bila mana kita kacau each other. Usik-usik biasalah, tim dalam konten, luar konten. Kan Asla selalu usik-usik saya macam klip-klip mata. Oh ya. Betul. Asla selalu buat gitu. Sebab apa Asla buat macam tu? Sebab Harry dia macam, dia susah nak berkawan dengan orang. Macam introvert, dia macam banyak diam. Orang lain berkawan-kawan dia banyak diam. So cara Asla nak buat dia rasa macam dia pun include berkawan ramai-ramai, Asla kacau-kacau dia. Dan mungkin sebab itulah juga saya rasa selesa dengan Asla dan care dengan Asla. Gitu. Yang saya bagi sweater apa semua tu sebenarnya bukan sebab suka ke apa ke, tapi saya selesa dengan dia. Dan saya buat benda tu macam abang adik lah. Abang adik. Okey Abang Harry. So itulah momen yang best, momen yang sweet bersama dengan Asri. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Selepas daripada kita selesai orientasi, and then kita berpartner dengan senior. Ketika partner dengan Ihin dan saya berpartner dengan Rida. Ada tak rasa nak berpartner dengan saya sebelum ni? Sebelum keputusan tu dikeluarkan, ada je rasa macam tu. Tapi faham juga keadaan masing-masing. Time tu kita pun masih baru, kita perlu belajar banyak lagi. And kita kena improve dulu. So saya reda je. Asal tak kisahlah mau partner dengan siapa-siapa pun sebenarnya. Tak, saya cakap lah sebelum keputusan tu dikeluarkan, rasa je macam nak partner juga dengan Harry. Tapi bila keputusan tu dah dikeluarkan, asal mau ikut je. Tapi tak tahu kenapa rasa macam mungkin one day kita akan partnership juga. Pernah rasa yang kita akan dipartnerkan jugalah. Dia just rasa macam mungkin one day. Alright, kalau saya pula semasa saya partner dengan Rina, saya fokus dengan Herina lah. Tapi tidak boleh dinafikan bila mana kita in one frame, kita dalam satu frame, saya punya konten ke, Culah punya konten ke, orang lain punya konten, AI team, Abang Alif punya konten. Ada beberapa momen kita kena snap oleh audience di luar sana. Why audience? Kita punya fans lah gitu. Yang edit kita, walaupun kita bukan partner. And itulah sebenarnya yang membuatkan saya rasa, okey juga nih kalau dengan Asla, boleh go juga nih. Ada aja momen-momen kan gitu. So sebenarnya yes, ada terfikir juga. Cuma time kita dengan partnership kita fokus kat situ. Yes, kita betul. all out. Dan sekarang ini kita sudah berpartner, kita kena all out lah untuk Asri ni. Boleh tak? Boleh. Boleh bahkan. Kalau saya cakap sabar siap boleh ke? Boleh bah. Macam biasalah. Saya pun boleh cakap sabar lah. Ya ke? Tadi tu tapuk. Waina. Waina tu bukan bahasa Sabah Waina. Mana ada orang Melayu Waina? Ya ke? Boleh je. Kalau Asla rasa benda tu best, buat kita rasa macam ada selesa, boleh je. Saya tak kisah pun. Saya tak kisah pun kalau Asla mau mengolok-ngolok ke apa ke, jangan awkward dengan saya. Okey. Walaupun cuba okey. Walaupun tak awkward. Yes, walaupun rasa awkward sebenarnya. Ya. Kita pergi ke soalan yang seterusnya. Okey, sekarang ni kita sudah dipartnerkan. Apa sebenarnya harapan Asla untuk Asri ni? Harapan Asla untuk Asri ni sila nak jadi top. Partnership top. Kenapa gelap macam tu? Tak lah. Betul lah, mesti ada harapan macam tu and berharap macam confidence is the key, guys. Oh, so tak adalah harapan tu. Cakap je, saya okey je. Mestilah akan ada harapan untuk jadi top macam tu and nak build chemistry tu yang kuat. And then harapan dia untuk buat yang terbaik lah dalam konten Harry ataupun konten Asla and menghiburkan hati semua audience kat luar sana. Oh, itulah harapan untuk jadi top apa semua.
Okay, harapan saya pula. Saya berharap Asri boleh jadi yang terbaik untuk semua fans Asri. That is the key. Yes. Kita buat yang terbaik untuk kita punya fans di luar sana. Untuk kita punya orang yang sukakan Asri. Saya dengan Aslah boleh buat yang terbaik untuk kamu semua. So, if you guys ada plan, apa yang kamu mau tengok daripada kami, kamu boleh komen. Apa yang kamu mau kami buat sama-sama. Apa game yang kita patut main. How to hilangkan awkward kami ni. Dia sebenarnya di luar konten okey kan, Aslah? Kita luar konten kita boleh borak juga. Macam Harry buat konten sebelum ni pun asal boleh masuk okey je. Tapi bila in one frame macam ni kita rasa macam awkward sikit lah. Mungkin sebab first time. Ya, yeah, like macam orientasi dulu tu itu lain tau vibe dia tau. Kita orang tak pernah buat konten together senang cerita. Sebab time orientasi tu itu ialah game, konten Alif Ifan. Tapi ni konten kita sendiri, kita first time. So dia akan rasa macam tak tahu, macam awkward kan. Kamu boleh komen juga apa harapan kamu kepada Asri. Semoga kita semua mampu capai the best moment of Asri lah. Okay. Dan kita pergi ke soalan seterusnya. Dan kita pergi ke soalan yang terakhir. Macam sesi ini kira macam sesi baru berkenalan. Nah, kita ada recap tadi, kita ada recap kenangan-kenangan kita dulu apa semua. Kita ada harapan juga yang kita cakap untuk Asri ni mendunia gitu, untuk maju lagi. Semoga kita boleh bekerjasama dengan amat baik. Dan jadi diri sendirilah paling penting. Sebab saya sebenarnya akan jadi diri sendiri bila dengan orang yang saya selesa macam Aslah. So this is my true colour. Inilah diri saya yang sebenar, Harry Azrul. Saya harap Aslah happy lah bila dapat partner dengan saya yang saya jadi diri saya sendiri. Happy ya? And jangan rasa tak selesa ke apa tau. Kalau rasa macam nak buat something tu buat je. Jadi sendirilah. Okay guys, so sekarang ni adalah sesi untuk nasihat menasihati ataupun tegur menegur antara satu sama lain untuk prepare Asri di masa akan datang. Okay, kita mulakan dengan ladies first. Aslah, apa nasihat Aslah kepada Harry? Nasihat untuk Harry untuk partnership ni ialah nak Harry lebih jadi diri sendirilah. Jangan cuba untuk jadi fake supaya keadaan selesa macam tu. Sebab asal tak nak macam keadaan kita selesa tapi Harry tak selesa. Kalau boleh nak Harry selesa bekerjasama ni, and tak perlu nak cover lah. Tak perlu cover, just being yourself. Kena kuatkan semangat juga sebab kan orang ada je yang tak suka Harry punya gitu. Tapi asal suka. Benda tu kelakar. Suka terpaksa guys. Mana ada? Benda tu kelakar lah. Thank you Aslah. And then saya pula, nasihat saya kepada, bukan nasihat, pesanan. Pesanan saya kepada Aslah. Tak bising Ada kereta api. Pesanan saya kepada Aslah, saya nak luar konten, dalam konten, beri 100% komitmen dalam kerja. Dalam konten, kita perform untuk tontonan ramai. Luar konten, kita perform dalam perbincangan ataupun planning untuk kita punya konten selepas-lepas ini. So, saya harap kita boleh build partnership yang baik, create banyak momen bersama-sama sepanjang saya berada di Semenanjung ni. Sepanjang kita berada di AI Team ni. Jujur, jangan fake, jangan banyak menipu. Okay. Berasa pressure dia bagi. Kalau kita pergi keluar mana-mana, saya tak mau ada halangan. Sama lah, jangan ada banyak alasan ke apa ke, sidai-sidai lambat ke. Tak. Kalau cakap pukul, okay, kita nak shoot ni 4:30 kat tempat tu. Make sure ada kat situ. Okay. Sama juga dengan Aslah. Kalau saya cakap esok kita shoot. Kalau macam kita nak macam keluar tapi tak shoot, tak payah. Kita keluar untuk shoot, kita keluar untuk buat kerja kita. Tapi kalau saya tiba-tiba bawa Aslah keluar pergi spend time lah gitu untuk build chemistry tapi tak shoot konten, tak payah. Mungkin itu perlu juga untuk build chemistry. Kita keluar tanpa ada kamera. So kita keluar, kita pergi makan. Lepas makan tu kita pergi shoot konten. Begitu boleh. Kita makan, build chemistry apa semua dengan kawan-kawan ke, berdua ke, bertiga. And then lepas tu kita pergi shoot konten. Mesti ada shoot konten, baru dia best di situ. Lagipun kita nak kena kejar 17 konten kan? Yes, sebab itulah. So, tak perlu buang-buang masa sangat lah. Dia kena buat juga. Kita kena gunakan masa kita sehabis baik. Semoga Asri jadi yang terbaik untuk semua.
Dan semoga dapat memuaskan hati fan Asri lah. Yes. Sebab ramai juga fans Asri yang masih mengharapkan kita orang comeback. And then ni bila kita orang dah comeback, kita orang akan cuba untuk buat yang terbaik untuk korang. Okay guys, saya rasa itu saja konten saya untuk hari ini. So, selamat. Takut betul lah macam ni. Kita tak ada intro kan? Betul. Intronya outro kita tak ada lagi. So, mungkin lepas ni, untuk hilangkan awkward ni, Asla boleh buat konten. Kasih hilang awkward. Betul. Itu ada dalam planning lah. Oh, ada dalam planning? Ada lah dalam planning dia. Sorry lah, aku rasa aku salah pilih timing lah. Panas. Tapi saya okey je. Oh, ya okay. Mungkin Asla bukan jenis berpeluh. Dia macam, oh ya yeah, betul. So Asla kan macam orangnya sejuk. Jadi mau cakap saya ni panas lah, panas. Yelah, Asla ni orangnya macam sejuk mata memandang, sejuk hati. So kalau tempat, walaupun pandai-pandai macam ni, Asla pakai macam ni, tak peluh pun. Dia macam ni pun peluh-peluh. Tapi yang betul pun, bila saya tengok dia kan, saya rasa sejuk ya. Ya, nampak sejuk juga tengok. Tiba-tiba je sejuk. Dah tak nak akut lah macam tu. Betul lah kena. So next content, Asla akan bawa Harry pergi somewhere untuk hilangkan akut kita orang lah. Kita tak boleh selamanya macam ni. Jom. Tutup mata, tutup mata. Alah. Saya tengok sikit je pun tak boleh. Bukannya nampak pun. Boleh. Hai. Kita punya momen dulu. Orang bayangkan tent tu kat Kelantan. Tak panas, tak sejuk pun sebenarnya. Tapi kenapa dia letak tu dekat belakang masa tu? Lepas ni kita shoot konten petang-petang atau malam. Panaslah, saya mandi sungai dulu guys. Sekarang ni kita berada di Tasik kesukaan Harry. Sebab dia ajak shoot konten kat sini tengah-tengah hari rembang. Pukul 1 je. Satu je. Asla boleh duduk situ. Saya kemas. Sebab ni konten saya, so biar saya kemas. Sebenarnya ini kami bawa sendiri tadi. Asla pandai panjat pokok? Pandai? Oh, serius lah? Serius. Harry pandai panjat? Saya tak pandai panjat pokok. Tapi saya pandai panjat hati Asla. What the? Macam mana panjat hati? Kejamnya panjat hati. Kenapa tak masuk dalam hati? Panjat hati. Boleh angkat satu tangan ni. Uish, hebat. Tak, kita jatuhkan, Setelah ni rasakan guys, Asla ni jatuh cinta dengan saya lah. Rendomnya? Kalau kau suka aku, kau cakap je apa? Dia nak bantu je. Tak kau macam... Memang kalau orang Sabah, kuat pemanisnya. Perasan lah. Jangan. Saja je buat macam tu nak tengok caring ke tak. Caring rupanya. Nampaknya Harry dah suka lah sebenarnya. Tak ada apa. Korang tengok Harry struggle bawa semua benda. Dia tak bagi Asla membantu. Kan, nanti bahu Asla tercabut. Tengoklah bahu sekarang dah pakai ni dah, shield. Dia pakai perisai.
Aslah ni lah, menghayati lah keindahan alam sini. Tak apa. Sebab bersama dengan yang indah dan juga keindahan alam. Oh ya? Oh ya dah. Tu je respon. Cuba dah buat terharu sikit. Wah. Nanti Aslah minta puji. Minta aku, puji tu macam mana? Aku buat Harry blushing tau. Nanti Aslah cerita sama semua orang. Mana ada? Bila kita partnership ni, Aslah buat Harry blushing. Minta puji tu macam mana? Macam minta puji tu mekong. Mekong? Mekong tu apa pula? Minta puji mekong, dia macam kembang hidung. Bangga diri. Thank you Aslah. Thank you so much menjayakan konten kita pada hari ini. Konten pertama kita. Konten pertama, betul. Baik tu. Konten pertama, penuh effort. Mana ada orang like konten pertama pada panas macam ni? Tengah-tengah hari buat konten. Saya drive lah. Okay, saya bukakan pintu. Pintu princess. Oh, kamu tak boleh tengok ah, tutup mata. Okay guys, so itu saja konten Asri, konten saya bersama dengan Aslah untuk yang pertama ni. Semoga kamu semua terhibur and hidup sendiri jauh kereta. Alright, so thank you so much guys. Kita jumpa lagi on the next content. Gencana kami mon.